dia tak wajib puasa, dia hanya wajib bayar fidyah sahaja. Pertama, orang yang sakit macam saya sebutkan tadi. Tapi sakit tu kena jelas lah. Bukan sebarang sakit. Oh, sakit gigi, sakit gaut, tak ada kena-mengena. Sakit gaut tak boleh puasa ke? Tak ada kaitan. Sakit kaki, gastrik contohnya. Tapi yang nak mengesahkan dia ni tak boleh puasa ni doktor, ataupun dia kenal diri dia. Tapi kalau dia pandai fatwa kat diri dia, oh saya tak wajib puasa ni, jangan. Dia tanya dulu. Doktor kata, oh boleh, just kamu ambil sebelum subuh, ambil sekali pam, boleh tahan. Contohlah dia punya tak kritikal sangat. Kemudian nanti boleh pam lagi lepas buka, contoh. Maka janganlah terus tak puasa. Perlu mendapat rujukan daripada yang bertauliah, baru dia boleh tinggalkan puasa. So yang pertama, orang yang sakit sebegitu rupa yang saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah orang tua. Orang tua macam mana? Syekhun fanin, syekhun kabir, orang tua bangka, tua renta. Bahasa sastra ni, tua sangat tua. Bila orang sangat tua, tubuh dia ni, dia tak sakit. Orang panggil sakit tua. Tua pun sakit juga kan. Sakit tua, dia tak adalah sakit kecil manis ke sakit jantung, tak ada. Tapi dia punya, bila orang dah tua, kemampuan fizikal dia untuk tahan lapar tu dah tak ada. Tak boleh. Sebab tubuh dia tak kuat. Maka orang tua yang sampai tahap macam ni, maka dia boleh untuk tidak berpuasa, dan kewajipan dia hanyalah membayar fidyah sahaja. Fidyah sahaja. Kalau masih hidup, bayarlah. Kalau masih hidup tak bayar, maka kita buatlah anggaran berapa-berapa waris kita, maka kita bayar selepas dia meninggal dunia. Jadi perkara yang membatalkan puasa tadi apa? Memasukkan ain, benda fizikal, ke dalam rongga melalui laluan terbuka. Ke dalam rongga. Rongga ni dia ada rongga luar, rongga dalam. Yang batal ni kalau masuk rongga dalam. Kalau rongga luar tak batal. Contohnya lah, satu orang dia ambil penutup ni, dia kulum, dia buh dalam mulut dia. Batal tak puasa? Tak batal. Sebab mulut ni walaupun rongga, tapi kita kira luar. Mulut, dalam mulut. Bukan dia telan, dalam mulut. Dalam mulut ni walaupun dia kira rongga, tapi dia dikira apa? Dia dikira rongga luar, tak batal. Yang batal ni kalau dia sampai ke halqum. Kalau benda tu dia masukkan sampai ke halqum, melepasi, maka batallah puasa dia. So kita ada rongga apa? Kat tubuh manusia ni ada rongga yang boleh batalkan puasa. Yang mana? Telinga, hidung, halqum, zakar, faraj, dan juga dubur. Maka ini semua adalah rongga-rongga yang kalau dimasukkan sesuatu dengan sengaja, dengan tahu kebahagiaan dalamnya. Contohnya ubat masuk melalui faraj, melalui zakar, ataupun dia buat pemeriksaan doktor, pemeriksaan bersalin, doktor masukkan tangan dia untuk cek kehamilan. Bukan cek kehamilan, untuk cek dia punya progress. Ataupun dia perlu buat pemeriksaan, dimasukkan mikroskop untuk melihat dalam dia, rawatan pada siang Ramadan, maka batal puasa. Mazhab Syafi'i yang saya cakap ni mazhab Syafi'i. Jadi kalau satu orang tu dia ada keperluan rawatan, dia tanya doktor, boleh tak diubah? Dia deal dulu. Sebab benda tu kadang-kadang tidak bersifat urgent pun. Boleh tak deal buat waktu malam? Contoh, mungkin swasta boleh. Boleh tak saya datang malam? Contohnya boleh. Maka dia tak boleh buat siang. Sebab siang boleh batalkan puasa. Ataupun boleh tak tangguh lepas Ramadan je lah kita buat? Boleh. Maka dia usahakan selepas Ramadan. Tapi kalau perkara itu bersifat rawatan yang perlu segera kepastian, maka dia boleh buat, dan puasa dia batal dan dia qada. Puasa dia tetap batal, tapi dia tak berdosa. Itu beza dia. Sebab apa tak berdosa? Sebab itu adalah rawatan dan itulah keperluan, maka ia tidak membatalkan puasa. Tadi kita sebut yang batal tu kalau masuk melalui rongga terbuka.